Suspek tikam seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah kebangsaan Bandar Banting direman selama 4 hari. Mangsa didakwa telah mendapat 16 tikaman di tempat-tempat tertentu dan dilarikan kira-kira jam 10 hingga 12 tengah hari. Pelaku mendakwa bahawa dirinya telah dibuli oleh mangsa dan dipercayai ingin membalas dendam kepada mangsa. Ya Allah, teruknya. Kau tak tu sanggup tikam kawan dia sendiri. Aku ada idea. Aku kata kita kuburkan satu pasukan supaya sekolah lebih selamat dan pemulihan dibanteras. Korang borak pasal apa ni? Tu berita tu. Kawan dia tikam sebab terkali pada pembuli. Aku nak tubuhkan satu pasukan dan kita akan pakai vest ni untuk selamatkan orang lain. Idea menarik. Jom kita cuba. Jom. Kenapa dia duduk seorang-seorang tu? Hai. Kenapa duduk seorang-seorang ni? Tak makan ke? Saya tak mampu. Lagipun saya tak ada duit. Oh, kenapa tak cakap? Jom saya belanja. Meniru Jangan ya. Bos apa mata tu? Putus sekarang? Kan bagus tu. Cikgu. Cikgu dah di mana ni? Kita nak pergi bilik tayang. Banyaknya barang cikgu bawa. Ni kita hantar dalam. Bagus dulu. Bagusnya awak ni. Ni sekali. Ni jangan. Ni saya punya. Awak jangan. Dah jom. Bilik tayang Pahlawan bukan sekadar watak dalam kartun atau kisah fiksi. Di dunia sebenar, kitalah pahlawannya. Kitalah yang memilih untuk membantu mendamaikan perselisihan dan menyebarkan kebaikan. Jangan tunggu orang lain memulakan perubahan. Jika tiada siapa berbuat baik kepada kita, maka kitalah yang menjadi orang baik. Kerana perubahan bermula dengan diri kita dan kita adalah duta sekolah.